Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Hai semua, selamat datang ke podcast TV Arzaik at PBAKL. Bersama saya Nurin Izzati yang akan menemani anda dalam sesi perkongsian istimewa pada hari ini. Bahasa melambangkan bangsa dan bahasa yang indah mencerminkan jati diri sesebuah masyarakat. Pada episod kali ini, kita berpeluang menimba ilmu bersama seorang tokoh bahasa yang berpengalaman dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bersama kita ialah Encik Muhammad Rosli bin Said, seorang munshi bahasa yang akan berkongsi pandangan, pengalaman serta kepentingan penggunaan bahasa yang baik dan betul dalam kehidupan seharian. Dipersilakan. Apa khabar Tuan? Sihat? Alhamdulillah, sihat walafiat. Jadi boleh kita teruskan kepada soalan yang pertama? InsyaAllah boleh. Baik, jadi soalan pertama, apakah peranan sebenar Tuan sebagai munshi bahasa dan mengapa tugas ini penting pada masa kini? Baiklah, secara ringkasnya peranan munshi Dewan ialah sebagai orang yang diamanahkan oleh DBP, pihak DBP untuk memperjelaskan rumus bahasa, penggunaan bahasa yang betul, yang gramatis, yang akhirnya nanti dapat memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa yang perlu dihormati dan disanjungi. Juga sebagai bahasa ilmu yang akan memperkembangkan pelbagai disiplin ilmu untuk mendidik masyarakat kita menggunakan yang betul, membiasakan yang betul dan akhirnya meningkatkan martabat bahasa Melayu kepada penggunaan yang tepat dan betul lah. Jadi saya sebagai munshi Dewan akan menceritakan, menjelaskan tentang peraturan itulah, terutama berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam dokumen rasmi, surat, penggunaan dalam bahasa dalam minit mesyuarat, dalam memo, yang akhirnya nanti diharapkan bahasa Melayu dapat digunakan di peringkat rasmi, di peringkat jabatan, kementerian, dalam penggunaan yang betul dan menepati banyak peraturan-peraturan tata bahasa lah yang selalu salah lah dalam penggunaannya, macam dalam surat adalah dimaklumkan, memang sangat bersalahan kerana adalah itu ialah kata pemberi. Tentu ada perkara yang nak diberikan. Jadi memulakan ayat dengan perkataan adalah sama sekali salah lah. Yang sepatutnya dengan sukacitanya dimaklumkan ataupun sukacitanya dimaklumkan bahawa, jadi itu antara kesalahan yang harus kita elakkan demi menggunakan bahasa Melayu yang betul dan persis lah. Jadi bahasa Melayu ni kita tak boleh main guna macam tu je. Ya, kita kena lebih teliti dengan peraturannya dan kita kena lebih mementingkan kesantunan dalam berbahasa. Dan juga sebab bahasa itu jiwa bangsa kan. Ya, betul. Dengan penggunaan bahasa yang betul melambangkan bangsa seorang itu. Betul. Baik, boleh kita teruskan kepada soalan yang kedua? Silakan. Baiklah, soalan kedua, pada pandangan Tuan, apakah cabaran terbesar dalam memartabatkan bahasa Melayu pada zaman sekarang? Okey, baiklah. Sebenarnya antara cabaran yang saya dapat perhatikan ialah apabila masyarakat kita terlalu cenderung menggunakan bahasa campuran. Ya, betul. Separuh bahasa Melayu, separuh bahasa Inggeris. Ini diibaratkan seperti sekerat ular, sekerat belut. Jadi fenomena ini, keadaan ini tentunya akan menjejaskan bahasa Melayu itu sendiri dan menjadi satu bentuk kerancuan, bentuk kesalahan yang harusnya kalau nak guna bahasa Melayu, gunalah bahasa Melayu sepenuhnya. Kalau nak guna bahasa Inggeris, gunalah bahasa Inggeris sepenuhnya. Tidaklah harus menggunakan bahasa Melayu itu dalam bentuk yang rojak, kan? Dalam bentuk pengucapan basahan. Jadi itu yang kita nak elakkan supaya masyarakat kita dididik dengan menggunakan bahasa yang betul, bahasa yang santun, bahasa yang menggambarkan jiwa bangsa itu.
Jadi sebab bahasa Melayu ni kan dengan bangsanya yang mementingkan kesopanan kan, mengutamakan budi pekerti yang baik dalam perlakuan, dalam pertuturan. Jadi itulah yang nak kita warisi pada generasi akan datang. Selain itu generasi sekarang lebih terpengaruh kepada bahasa-bahasa berwhatsapp kan, bahasa-bahasa dalam media sosial yang akhirnya menjadi satu habit kepada mereka, tabiat kepada mereka, fail kepada mereka untuk menggunakan bahasa-bahasa rancu, bahasa-bahasa yang salah, bahasa-bahasa yang nak mudah, nak ringkas, tetapi banyak kesalahan. Dan akhirnya bila kebiasaan menggunakan yang salah itu dalam urusan rasmi pun dalam bentuk yang salah. Ya, pelajar zaman sekarang pun karangan mereka ni kurang baik disebabkan mereka terlalu sudah terbiasa dengan bahasa yang campur aduk. Jadi mereka tak tahu sesuatu perkataan tu dalam bahasa Melayu. Ya. Saya setuju sangatlah. Yang saya nak simpulkan begini. Murid kita, pelajar kita kadang terlalu miskin kosakata. Ya. Kerana tak banyak baca, tak mendalami bahasa kita, bahasa Melayu yang kita selalu tuturkan kan. Ya. Tetapi kerana kebiasaan mereka dengan bahasa Selangor, bahasa dalam kalangan mereka dan bahasa-basahan, akhirnya bahasa yang digunakan dalam penulisan banyak kurang kesalahan. baik. Ya. Dan itulah yang satu cabaran yang sepatutnya pendidik harus melihat dengan rinci dan bagaimana membuat penelitian cara menanganinya. Ya, dengan betul. berkesan dan membekas kepada murid lah. Saya percaya dengan usaha kalangan guru, usaha ibu bapa, usaha masyarakat yang cakna dengan bahasa, kita mampu mewujudkan masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu yang betul. Baik, terima kasih Tuan Rosli kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, jom ajak ibu bapa dan kawan-kawan anda datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang sedang berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di WTC Kuala Lumpur. Banyak buku komik menarik, aktiviti yang best-best dan pengalaman menyeronokkan menanti anda. Kita jumpa di PBAKL. Saya Nur Izzati. Bye.